Dah simpan emas bergram-gram, boleh ke dapat duit cash semula? Tuan-puan yang baru nak mulakan simpan emas, pasti ini antara soalan yang tertanya dalam fikiran tuan-puan. So, untuk tahu jawapan dia, pastikan tengok video ini sampai habis, like dan save juga untuk rujukan pada masa akan datang. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, kita pasti tertanya-tanya, apabila kita dah mula simpan emas dalam account Gap ataupun kita dah fizikalkan emas daripada account Gap tersebut, dapatkan gold bar dengan dinar, boleh ke nak dapat duit cash semula? Jawapan dia semestinya boleh. Bila kita ada emas, mana kita ada duit, tetapi tak semestinya orang yang berduit tu boleh simpan emas. So, cara dia tuan-puan, kalau tuan-puan ada emas dalam account Gap tuan-puan, boleh saja directly jual dalam account emas tersebut dengan tekan button sell. So, tuan-puan akan terus nampak harga jualan hari RM5 pada hari ini oleh Public Gold, dan tuan-puan boleh terus masukkan berapa ringgit yang tuan-puan nakkan, ataupun tuan-puan nak jual berapa gram pun boleh, terus saja masukkan dekat ruang yang diterterakan. Atau tuan-puan dah fizikalkan semua emas daripada account Gap tuan-puan, ada emas fizikal dekat tangan, gold bar dengan dinar, lagi mudah tuan-puan, boleh sahaja pergi kat mana-mana branch Public Gold yang berdekatan dengan tuan-puan untuk jual emas tersebut. Nanti staf akan bantu untuk proses penjualan. Bila dah berjaya menjual emas tersebut, tuan-puan akan dapat semula duit cash dalam 2 ke 3 hari bekerja dalam akaun bank tuan-puan. So, tuan-puan tak perlu risau, sangat mudah bila simpan emas ni. Nak dapat duit cash semula pun sangat mudah, sebab emas ni antara aset yang senang dicairkan. Nak jual dekat Malaysia pun boleh, nak jual kat luar negara pun boleh, tak ada masalah, sebab emas ni antara duit antarabangsa. So, tuan-puan yang baru nak mulakan simpanan emas, terus saja mula hari ini, jangan bertangguh lagi. Klik saja link dekat profil saya untuk daftar akaun emas secara percuma, dan boleh terus mulakan simpan emas hari ini dengan serendah RM100 sahaja. Atau tuan-puan ada persoalan nak tanya dahulu, boleh kontak saya dekat nombor ini untuk saya bantu tuan-puan daftar akaun emas dengan lagi mudah. Akhir kata, macam biasalah, lah senang nak simpan emas.